Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Miss Bara TV, Kisah Artis Malaysia. Pada 14 September 2025, pelakon dan penyanyi Fatah Amin selamat menamatkan zaman dudanya apabila sah bergelar suami kepada Amira Othman dengan sekali lafaz. Ramai rakan artis tampil mengucapkan tahniah dan antara yang jadi perhatian adalah reaksi pelakon Shahnaz Ahmad. Menerusi satu IG story di Instagram, Shahnaz sempat berseloroh dengan menulis caption, "Habislah, ahli aku kena rembat. Tahniahlah Fatah Amin." Ahli yang dimaksudkan tu sebenarnya merujuk kepada kelab duda di mana Shahnaz sebelum ini pernah melantik dirinya sebagai Presiden Duda selepas pelakon Fizu Omar berkahwin sekitar tahun 2021. Shahnaz menulis dalam storynya, "Bye-bye Fizu Omar, secara rasminya aku melantik diri aku sebagai Presiden Kelab Duda Telajak Kona." Baru-baru ni pun bila tahu Fatah nak kahwin, Shahnaz sempat bergurau nak kekal jadi Presiden. Tapi dalam masa yang sama dia tak menolak kalau ditemukan jodoh satu hari nanti. Saya tamak dengan jawatan saya. Saya masih nak pegang maybe dalam sepenggal ataupun 10 penggal lagi. Kalau ada jodoh saya pun boleh je nak nikah, tak ada masalah. Jap, iklan kejap. Min nak bagi tahu ni, Min pun dah terjebak beli perfume kereta viral daripada YouTuber popular Syahmi Shazli. Bayangkan dah lebih 100,000 unit terjual. Wangi ke? Tahan lama ke? Jawapan dia memang wangi, memang tahan lama. Tapi Min bukan letak dalam kereta lah. Min letak dekat dapur. Betul-betul bersebelah tempat kucing Min membuang. Terus hilang bau yang tak best tu. Kalau nak letak dalam bilik, korang kena pilih yang jenis liquid, bukan gel ya. Yang bestnya, letak kat dapur je tapi satu rumah terus bau wangi. Bau dia lembut, tak memenikan kepala. Dan yang penting, harga pun berpatutan. Memang puas hati. Kalau korang berminat, Min dah tag perfume ni. Okey, jom sambung video ni. Yang lucunya, bukan semua boleh jadi ahli kelab duda tu. Dalam satu sesi live, Shahnaz siap melawak reject penyertaan Alif Aziz dan Engku Imran dengan berkata, Ali Aziz tak masuk, aku reject dia punya penyertaan. Engku Imran tak masuk, tak approve. Aku bos, aku ketua, aku reject. Alah, semua tu gurauan je ya. Jangan pula korang ambil serius. Bila dah jadi macam ni, kita buatkan bahan je lah, awak je lah. Jangan nak sedih-sedih buat apa. Apa pun, sama-sama kita doakan yang baik-baik buat Shahnaz dan juga semua ahli kelab duda. Semoga bertemu jodoh yang baik-baik pada masa akan datang. Kalau suka video ni, boleh like dan share. Apa komen korang?